Fat, kau explain kat aku kenapa report minyak bulan ni naik macam roket? Bulan lepas 18,000, bulan ni 31,000. Ni lori angkat simen ke? Angkat emas? Ni driver kau ni, dia pergi hantar barang ke? Dia pergi pusing satu kampung? Bos, dari segi claim semua dah ada bos. Receipt ada, sign ada, mileage ada. Aku faham, tapi 2 kali ganda naik weh bulan ni. Budak engkau sedut minyak ke apa ni? Terus terang lah bos, saya pun tak boleh nak jawab. Kita cuma nampak nombor claim je. Road dah bagi. Kerja semua dah update dalam grup. Kat mana bocor Rifat? Betul bos, kita tahu jalan mana yang orang patut lalu. Tapi kita tak tahu apa yang jadi waktu tu. Orang update pun dekat grup je. Lori ikut jalan tu ke, bergerak ke, itu semua kita tak tahu. Bos, kita tak ada sistem lah bos. Kita update pun based on apa yang orang cakap. So sekarang ni kau bagi tahu aku, company buang duit tanpa tahu mana punca Rifat. Ya bos, kita tak tahu mana punca. Kita kena ada sistem lah bos. Masalah sebenar bukan datang daripada driver semata-mata. Masalahnya kita tak ada sistem yang boleh monitor apa yang berlaku di luar pejabat ni. Dengan fleet management EasyTrack, kita dah boleh tahu live location lori, lori melencong ataupun tidak, trip ikut jadual ataupun tidak, tahap penggunaan minyak berapa. Bila data bercakap, tak perlu marah, tak perlu tuduh. Kalau bos nak hentikan minyak bocor senyap-senyap, berhenti meneka, mula pantau.